Jatuh. Tiba. Kejungkel. Jungkel. Mungkin cara jatuh tu. Betul cara jatuh dia. Kalau orang perak, Orang perak apa? terjerombak. Jerombak. Tu bentuk dia jatuh dia gitu kan. Kejungkel. Okey, so terima kasih Tuan Mujahid Pemerintah bersama dengan saya pada pagi ini untuk kita menceriakan lagi program Inspirasi Info AJK siri yang ke-21 bagi tahun 2026. Kita akan terus pergi ke segmen inspirasi. Segmen inspirasi dan pada masa mungkin segmen info terus kan, kita akan bawakan segmen info terus. Dan kita nak bincang ataupun kita nak sebut berkenaan dengan hati sebenarnya. Kan? Kita nak cerita ataupun sebut berkenaan dengan hati. Maklum tadi kita dah sebut pasal hati tadi kan. Pasal hati, jangan sampai apa nama? Kereta tadi mula-mula punca. Punca kereta, kalau kereta kotor kita boleh basuh, bawa pergi car wash. Apa nak ada aneh tu boleh tolong basuhkan kan. Tapi kalau hati tu bukan aneh kat mamak lah. Mablek. Baik. Bayar. Masuk kereta bayar. Bayar. Okey, itu kereta kita boleh bawa kedai. Kalau hati tu kita nak bawa pergi mana kalau dah kotor. Ada satu hadis Nabi kan. Aku bacakan je lah ya. Bacakan je lah ya. Satu hadis Nabi, perawi dia riwayat perawi dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ni kategori hadis ni hadis sahih. Dan aku ingat lagi masa kira attach jugalah dengan hadis ni sebab bukanlah kali pertama, mungkin sebelum ni dah pernah dengar apa dan sebagainya, sebelum tu dah pernah dengar apa dan sebagainya, tapi bila diperdengarkan semula, dikongsikan semula oleh Tuan Amin sebenarnya pada siri ataupun sesi tak ingat Ramadan tahun bila. Ingat. Ramadan tahun bila tu tak ingat, tapi Tuan Amin cara dia tapi sampai Ramadan ingat lah. Cuma cara dia sampaikan tu dia macam menyentuh kolbu. Kolbu ya, bukan kalbu Kalbu tu apa? Tu kalbun. Dia menyentuh sedikit lah hati kan. So sampai ingat, sampai sekarang lah masih ingat siapa yang sampaikan apa dan sebagainya kan. Yang berkaitan dengan hati. Ni kira sabda Nabi kan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? ChatGPT lah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rosak, mudghatun tu daging ke darah kalau ni boleh jadi darah juga. Dan ada tafsir daging pula. Kalau kita dia darah dalam bentuk daging lah. Sebab dia gumpalan kan. Tafsir. Kan? Sebab dalam Quran tu dia sebut cerita pasal potong pula cerita. Tak habis. Tadi titik hitam tak tak habis pasal apa kejadian bayi manusia. kan. Kejadian manusia. Tapi kita habiskan hadis. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rosak maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Itulah dia. Mana kata hati ni kira pusat lah kan. Ya betul. Kalau pusat tu rosak, HQ tu rosak, yang core lah, kira core dalam badan manusia ni hati lah kan. Hati. Tapi orang tanya, hati tu kat mana sebenarnya? Hati bukan jantung. Tapi dalam bahasa Inggeris heart tu hati. Hati macam mana? liver. Tapi kalau heart direct translation dia jantung pula kan. Kalau hati direct translation dalam bahasa Inggeris liver ya. Liver. Okay, kat mana Tuan Mujah? Sebab dia tanya dia jawab sendiri. Tu tengah terfikir juga kan, sebab itulah kan bila orang kata dia ada dia punya dekat mana nak guna kan konteksnya kan. Kan. Kalau kita baca dalam Quran sendiri pun dia sebut qalbun ada satu. Lepas tu dia ada fuad kan. Fuad main pingpong malam kat masak. Benar dah meninggal lah Ustaz Fuad tu. Kan betul. Ini Fuad yang mana ni? Kan ada dalam surah tu dia sebut wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ingat tak? Kan dia kata masa kan Nabi Musa kan ibu dia kan dah macam waktu Firaun datang. Dia dah
dia nak membunuh anak lelaki. So apa perasaan ibu dia pada waktu ketika itu? Farigha, hati mak dia kosong. Maksudnya dia kata dia nak buat apa? Fuad. Dia macam Fuad ni apa maksudnya? Yelah Tuan Mujahid dia pakar bahasa Arab. Tidak aku tidak. Tapi orang kata dia tahu. Dia mendalam Tapi sikit kita suka. Suka bahasa Arab kan. Dia kata Betul. kadang-kadang setiap Patut ambil ni bah. tak payah ambil bar lah. Tak apa, biar dia. Kalau dia ambil bar susah pula. Tak jadilah pula kat sini. Tapi mana kata kan kau suka cari, maksudnya ada perkataan ni sesuai gini-gini. Dia maksud tertentu untuk gini-gini kan. Betul. Kalau macam bila kita doa ke Allah kan, contoh Al-Qalb macam dia kata ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Sebab apa? Sebab hati tu dia sifat dia berbolak-balik. Mungkin nampak tak? Dia qalbun tu maksud dia qalbun dia yang berbolak-balik, muqallib. Kalau kan? yang fuad tadi fuad itu dia adalah satu hati yang menceritakan berkenaan dengan emosi mungkin. perasaan. Nampak? Dia nampak di konteks dia kat situ. Konteksnya tu berbeza. Nampak? Jadi dia macam sebenarnya Quran ni dia akan meletakkan satu perkataan. Sebab tu kita suka baca Al-Quran ni bila kita tadabbur dia punya makna. Kalau tahu Dia memang kena ambil tahu lah sebab ambil kita tahu, betul. baru kita dapat merasakan dia punya apa sebenarnya Allah Apa yang nak sebut. disampaikan tu. Contohlah yang aku ingat yang apa tu, Ustaz Syahri Abdul Rahman, dia suka buat tadabbur kan. Memang dia akan bagi tahu macam mana kenapa istimal penggunaan ayat-ayat Al-Quran tu, macam mana kenapa Al-Quran sebut begitu. Yang paling tepat sekali macam contoh dia kata yang Nabi Yunus ketika dibuang di dalam laut, Allah sebut dalam Quran, dia kata apa? Iltaqama faltaqamahul hut. Ikan tu nama dia hut kan. Iltaqama tu maksudnya apa? Kita kalau terjemah bahasa Melayu panjang, dia akan jadi sedang menunggu sambil mulutnya tenganga. Itu terjemahan bahasa Melayu. Tapi bahasa Arabnya dia ada istimal penggunaan yang khusus, memang tepat digunakan untuk ayat itu. Jadi itu yang orang kata kadang-kadang kita baca Quran ni kita tak nampak mukjiz dia sebab kita tak faham. tak faham. Kan? Tapi kalau orang Arab bila dia dengar tu, dia rasa dia punya syuur dia lah. Maksudnya dia punya rasa, dia punya feel tu lah kan. Maksudnya penggunaan istimal dia dari segi kan zaman dulu dah lah kan kita penggunaan lawan istimal lagi. Takkit semua. dia sebab bila berfikir dia mulut ni dia cakap apa yang kita fikir. Jadi Yelah. kalau tengah fikir bahasa Arab, dia akan keluar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni satu perkataan tu dia mungkin boleh menunjuk ada banyak dia punya perkataan lah. Betul. Kan, penggunaannya tu. Even kalau kita baca surah Fatihah sendiri pun kan, kenapa disebutkan dengan Bismillah dulu, Ar-Rahmanir-Rahim, kenapa tidak digunakan dengan benda yang lain? Nampak? Itu Bahasa semua Melayu je yang straightforward agaknya. dan kita selalu salah pula tu. Kalau buat surat tu kena amend banyak kali kan, nampak? Even dalam bahasa Inggeris lah contoh kan, house dengan home pun berbeza lah. Tapi betul. adalah beberapa perkataan yang mungkin ada banyak lah, sahabat, kawan, rakan. Betul lah tu. Tapi kan sebenarnya bahasa Jawa pun sebenarnya ada spesifik. Contoh jatuh. Jatuh ada banyak perkataan dalam bahasa Jawa. Tiba. Jatuh. Tiba. Kejungkel. Mungkin cara jatuh tu. Betul cara jatuh dia. Kalau orang perak, Orang perak apa? terjerombak. Jerombak tu bentuk dia jatuh dia gitu kan. Kejungkel. Lepas tu apa? Apalah banyak lagi lah. Macam kena balik kepada hati kita ni tadi. Tak habis balik hati ni. Itu baru cerita bab lurah kan. Sebab kita suka baca Quran ni, dia bahasa dia memang sangat indah lah. Sebab tu kalau faham tu memang kena faham lah sebenarnya. Okay, teruskan dengan cerita pasal hati tadi. Kalau kita kaitkan dengan konteks pekerjaan kita ni kan. Bagaimana kita nak, yelah, kalau kita tak jaga hati kita dengan baik, agak-agak kita boleh deliver tak kita punya ataupun kita boleh galas amanah kita dengan baik tak agak-agak. Dia benda tu susah nak cakap lah sebab apa-apa pun dia, apa yang terzahir pada perbuatan itu, itulah yang ada dalam hatinya kan. Kan macam kita, Tapi orang kata don't judge a book by its cover. sudah. Habis tu macam Kan mana? maksudnya tindakan tu kita tak boleh judge. Yang penting hati tu baik. Tak boleh. Tak boleh. Boleh juga. Macam mana nak tahu hati dia baik? Kau dah memang Sebab tak solat. memang selalu macam tu kan. Orang cakap don't judge a book by its cover kan. Mulutnya begitu tapi hatinya baik. Macam tu. Mungkin lah untuk peribahasa yang tu lah kan. Peribahasa yang tu tak semua konteks lah kita boleh gunakan kan. Tak semua. Cuma mungkin hati tu kita kena jagalah. Maksudnya apabila kalau kita datang ke tempat kerja tu, so kalau kita nampak satu orang tu melakukan sesuatu perbuatan, benda yang pertama sekali kita kena elak daripada zon. Kan? Zon. Inna ba'daz zanni ismun. Sebabnya kita kadang-kadang salah sangka. Kan Allah sebut itu. Kadang-kadang kita menyangka bahawa Terangkan apa tadi? Selepas salah sangka tu datangnya apa? Ismun apa? Kena ismun terang. berdosa. Kadang-kadang salah sangka ni dia menyebabkan berdosa. Sebab Betul. macam contoh kita tengok kan, orang tu
contohlah kan, Mamat ni dia ada masalah. Lepas tu dia jumpa Puan Marina. Untuk sesi lah contoh, dia datang dia lepak kat rumah dia kan. Kurang-kurang 3 jam 4 jam. Pagi-pagi bising. Pagi-pagi dah ada masalah. Kan, Kalau datang lah, contohlah datang pagi-pagi bawa masalah. Tak macam mana dah apa Marina ni akrab. Dia sesikan orang tu 4 jam. Nampak macam ni memang 4 jam masa yang diperlukan. Sebab orang lain tak sama penerimaan macam mana dia nak mengubah dirinya tu kan. Faham, tapi orang pun dah tahu dah apa Marina tu akrab. Tapi kalau yang bukan memang contoh menebek. Ni cerita aku kita sendiri cerita lah. Kita cerita aku sendiri kan. Tak, sebenarnya dia tengah terapi tu. Tapi yelah, bila orang berjalan-jalan ni dia mesti ada masalah. Dia tak ada saja datang lah. Tak, aku selalu juga sebut lah. Aku sebut kadang bila dah 3 jam 2 jam duduk ni, kadang nampak lah kat kapal berjalan bersidai dekat meja Kak Mirna. Kadang Tak ada kerja lah tu. Udah sakit pinggang. Ya, tapi betul. Kadang-kadang kita punya jam tu dia suruh kita bangun. Oh, dia bangun Ya, sebab dah lama sangat duduk dia suruh bangun. Jam semak digital. Tapi tak adalah sampai 3-4 jam pergi menebeng kat meja Kak Mirna tu. Nanti kan Mirna pun ngusin kan. Semuanya berbalik pada cerita tadi lah. So bila ada orang tu mungkin dia salah sangka kan. Tiba-tiba PUU datang daripada MAIS datang. Dia tak kenal. Dia tak kenal Marina ni siapa orang ni. Kenapa tadi aku masuk meeting dia ada keluar lagi. Dia kadang-kadang tu dia zone je kan kat situ kan. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada, nanti dia kan cerita kat orang. Contohlah kan, ni saya bukan cerita pasal PUU ni, cerita macam contohnya orang yang tidak kenal kita datang dia meeting kat atas dan dia nampak ni orang ni ada, dia keluar balik ada lagi. Nanti dia akan menyebabkan dia ada prasangka. Bila prasangka tu dia akan cerita. So bila cerita, lepas tu orang lain membawa kepada cerita-cerita lain. Tu kadang-kadang tu zone ni kadang-kadang dia menyebabkan dosa lah, dia membawa kepada dosa lah. Jadi tu yang cerita pasal hati tu kadang-kadang kita kena bersangka baik lah kan. Apa-apa sangka baik dulu. Betul, sangka baik dulu. Tu satu perkara. Tapi kan kalau udah selalu susah juga nak sangka baik. Payah juga nak sangka baik tu. Jadi habit kot. Mungkin jadi habit tu. Itu masalah satu perkara juga. Udah selalu payah jugalah kita nak train hati kita terus bersangka baik. Cuma betul. Kita relatekan satu lagi hadis boleh? Boleh. Sebab bila kita nampak kemungkaran, kita kena tegur, betul tak? Apa hadis ingat lagi dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biadi lagi. Ada betul tak baju yughayyiru biadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati dengan hatinya. Qalbi dengan hati juga. Wazalika adaful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Mana kata bagi yang nampak satu kemungkaran itu berlaku, kena ubah kan, kena betulkan, kena tegurkan dan sebagainya. Dengan tangan ditabuk je kat situ kan, nampak. Kau balik pang. Ni cerita dia kalau kita apply kat sini mungkin konteks kita punya kuasa lah. Kuasa seorang itu. Kalau macam orang tu dia ada kuasa, contoh penyelia kan. Tiba-tiba dia nampak anak buah dia boleh pakai kuasa dia. Itulah dengan tangan. Dia bukan ditabuk je orang tu. Boleh juga boleh lah. Kalau level tu dah level nak ditabuk tu dengan anak-anak boleh lah kot. Anak ditabuk. Taklah kalau nampak anak tu buat satu kemungkaran, tak solat apa lagi kan kita bagi dulu. Betul kan. Kemudian yang kedua, kalau tak mampu nak ditabuk, tak ada kuasa kan. Tak ada kuasa yang besar nak kata bukan bos lah, nak kata kawan-kawan kan. Fabilisa ni dengan lisan. Sebab kita takut juga jangan ditabuk orang tu sebab kadang-kadang tangannya bisa. Tapi lepas-lepas berjenis yang apa? Wa idza batashtu barin. Hari bismillah. Wa idza ramaitu. Ramaita walakin Allah macam kama la yantali Daud al-hadid. Dia tumbuk kan. Sawan terus. Jadi macam Nabi Musa, apa yang disebutkan dalam Quran, sebut fawakazahu Musa faqada alaih. Dia lempang mati orang tu. Weh, cerita ni dah sebenarnya suku dah, tajuknya tak habis-habis lagi. Hati. Tapi itulah, tapi kita faham. Mana kata tapi kalau tak mampu, tak ada kuasa dan sebagainya, fabilisan ni dengan tegur lah. Kita tegur. Kita tegur kawan-kawan dengan kau lama sangat kat sini ni. Tak hilang lagi. Kesakit pinggang. Penyelia pun boleh juga menegur kan. Sebab kadang-kadang ni isu komunikasi je. Communicate je kan. Kalau tak disampaikan, orang tak tahu. Betul. Kita bukan ahli nujum. Betul. Yalah, kita bukan ahli nujum kan. Dia bukan tahu apalah hati kita. Kita tapi kalau ahli nujum santet kan je. Guna yang siamnya. Astagfirullah. Jangan dibuat gitu. Okey, satu lagi kalau tak mampu juga macam kan, kalau aku tegur ni sekarang bertambah gaduh pula apa dan sebagainya kan. Doa lagi. Kolbu hati dengan hati. Yang pertama dengan hati ni macam mana tu macam?
Yang ni contohnya kita apabila kita nampak orang melakukan suatu perbuatan tak elok tu, kita sekurang-kurangnya kita tidak redha dengan perbuatan tu. Kan? Benci lah, benci. Benci, kita kena benci. Pergi lalu. Itu, itu lisan juga tu sebenarnya. Benci. Benci. Itu lisan juga tu. Tapi pada kata kita benci lah kan perbuatan tu kan. Udah kalau benci jangan dibuat juga. Ya, betul. Kan. Dan yang kedua kita doakan kan. betul. Moga-moga kot lah memang dia ada masalah ke. Bukan saja dia datang situ ke dan sebagainya. Ataupun memang sebenarnya sakit pinggang kan. Macam sakit pinggang. Kan contoh doakan kalau dia sakit. Allah kurniakan kesembuhan. Kok betul mustajab doa dia sekejap Allah bagi. Betul. Dia pun pergi. Gitulah. Kan doa yang paling bagus apabila dia mendoakan saudaranya dalam keadaan orang tu tak tahu dia Betul. doa. Kan. Betul. Sebab apa? Sebab itulah menunjukkan ikhlasnya Ikhlasnya tu. Keikhlasan, Betul. kan? Tapi pada masa yang sama juga ada hadis juga kan. Malaikat akan turut mendoakan benda yang sama. Betul. Kan. Jadi apabila kita mendoakan kebaikan kepada saudara yang lain, maka malaikat pun akan turut mendoa kepada orang tu juga sama kan. Betul, Jadi betul. kita kena sentiasalah maksudnya dengan mulut kan bila jumpa. Sebab tu kita kena cakap semoga Allah berkati kamu, hidup kamu, anak kamu gitu. Kita kadang-kadang kita ni masyarakat kita ni dengki kuat sebenarnya. Kan. Dia dengki kuat. Kita tak nak doa sebab takut orang tu lebih. Nampak tak? Jadi Jealous, benda tu tak bagus sebenarnya kan. Dia macam itulah masyarakat kita lah sebenarnya. Termasuklah diri kita juga kan yang bercakap ni. Kadang-kadang memang itulah sifatnya dengki dan sebagainya. Tapi benda tu Tapi kalau kita dengki sebab dia buat keburukan, tu, bukan sebab kita nak, bukan sebab kita nak buat. Tak, maksudnya kita tak suka lah kan. Dengki kan tak suka. Dengki. Dia salah. Dia dengki dalam mengerjakan amal. Yang itu bagus. Itu okey. Kalau macam contoh tengok aku duduk lama sangat dalam bilik, kita kena duduk lama juga dalam bilik. Kau kalau buat kerja tak apa juga. Buat benda lain. Kan benda tu masing-masing lah. Masing-masing. Kalau maksudnya wasari'u ila maghfiratin lah, maksudnya kita bersegeralah dalam apa pun. Kalau buat silap tu kita minta ampun sajalah. Betul. Dan satu lagi mungkin aku kan untuk kita sendirilah sebenarnya kan. Kita sendiri kena jadi role model juga kan. Role model juga kepada orang lain supaya orang melihat kita ni, terutamanya penyelia kita level-level kita kan, pengurusan bila kita buat sesuatu yang baik, moga-moga dengan harapan rakan-rakan kita yang lain turut mengikut langkah kita lah kan. Mudah kalau kita macam contoh orang tengok aku ni kuat menyidai je kan, risau juga orang pun akan ikut benda yang sama. Tapi sebab sebenarnya kehidupan ni dia macam boring. Dia tak cakap boring. Tak, bukan maksudnya. Kalau cakap boring tu. Bukan kan? Tak. Saya pernah kena tegur tau. Bosan lah. Tak. Kau cakap bosan. Dalam konteks lah. Sebabnya cerita kita ni kan, pasal hati kan, kenapa orang suka bersidai, bergosip, mengumpat ni sebab boring. Sebab tak ada alien, tak ada zombie, tak ada semua benda tu. Jadi kita rasa boring. Itu je lah yang kita boleh buat. Bos masuk. Alamak, kita tak tukar seluar ke? Ada tiga kursi. Tak terus masuk. Disebabkan boring tu yang kita suka pergi bergosip, mengumpat orang semua tu. Sebab kita banyak masa. Nak kena ada zombie dulu lah. Kena ada zombie, alien. Jumpa dia keluar. Dia tak boleh buat apa dah. Nak bagi kehidupan tu berwarna-warni kan. Alwani. Warna-warni payah lah kalau gitu. Tapi apa sebenarnya kita yang mencorakkan kehidupan kita. Betul. Dan yang paling utama sebenarnya circle kita jugalah. Kita banyak sebut ulang-ulang kali circle kita kan. Circle kita kalau macam kita bergaul dengan circle yang baiklah kita insya-Allah kan. Rasa tak boring lah jadinya. Dia kalau kita jahat sekali pula ataupun kita ada buat kejahatan sikit tu, kawan kita akan tarik kita balik lah. Biasanya macam tu lah kan. Itu Puan Syida kata. Tapi itulah kalau ada kerja, macam mana boleh terfikir nak boring Yelah, dia kadang-kadang setengah orang tu mungkin dia menyusun kerjanya. Tak kalau kita 24 kau sakit pinggang lah 24 jam bekerja je kan. Tidak lah kan. Kadang-kadang kita kena ingat juga dia bila kita kerja ni dia ada dua lah mungkin bagi saya lah. Ada dua benda. Yang satu ni dia money driven. Yang keduanya memang passion dia driven. Passion. Betul. So kalau macam money driven ni nak buat macam mana? Aku minta SPA dia hantar kat sini. Contoh puan. Ini bukan cerita betul lah. Maksudnya dia tak ada pilihan. Memang ada 3 mic. Memang saya set up pagi ni 3 mic. Boleh. 3 mic. Dia tak ada pilihan lah. Maksudnya dia datang kalau aku tak kerja memang aku tak ada duit. Itulah maksudnya money driven lah. Betul. Jadi
apabila dia ditugaskan untuk membuat suatu pekerjaan tu, maka kadang-kadang dia dalam keadaan berat hati, tapi dia buat juga. Tapi mungkin ambil masa sikit sebab dia tidak driven dengan kerja itu, dia hanya money driven saja. Tapi yelah bila kita ditempatkan kat satu tempat tu kan, kita tak boleh lah nak anggap kita tak minat ke apa. Kita kena laksanakanlah tugas tu. Betul. Kita meraihkan dulu sekejap. Sebelum tu kita meraihkan Yang Ma'arif. Selamat datang Yang Ma'arif. Kamera mana? Kamera sini. Oh ada, okey. Assalamualaikum. Selamat datang Yang Ma'arif. Dah lama tak dengar amanat Yang Ma'arif kan. Jadi kita ada 4 orang akrab lah kat sini. 4 orang akrab. Senior. Senior. Super senior. So hari ni kita cerita pasal hati sebenarnya ni. Pasal hati. Daripada hati tu HQ kan. HQ ni tak cantik, kat bawah-bawah tu jangan cerita lah. Dia kata kalau hati tu cantik insyaAllah seluruh badan kita akan jadi cantik. Kejadiannya insyaAllah. Okay. So tadi pasal kerja tadi kan. Boring apa? Dia boring. Macam tadi aku cakap tadi, mungkin orang tu dia kerja sebab dia nak duit saja. Jadi kadang-kadang tu dia terpaksa berusaha untuk nak deliver juga walaupun dia tak suka. Jadi kadang-kadang dia ambil masa lah, kadang dia kena datang mood, tak ada mood, dia tak boleh buat. So dia kena tapi kita patah balik kepada tadi tu lah. Maksudnya kita kena bersangka baik. Mungkinlah sebenarnya dia tak buat kerja waktu tu sebab dia dah selesaikan kerja. Tapi provided dia kena selesaikan lah kerja tu. Jangan dia tak selesaikan. Tadi Puan Maria ada sebut Puan. Dia kata mungkin dia dah buat senarai, prioritaskan. Setakat buat senarai saya pun boleh execute lah. Kena execute lah. Senarai tu semua orang boleh buat. Tapi kena buat. Tapi nak buat saya katanya dah penat dah. Aku dah penat buat senarai. Dia lepak kejap situ. Tapi kalau time buat AP memang begitu rasanya. Dia jalan pusing, cari dia apa cari dia tak datang tau. Dia AP ni dia kadang-kadang kena sembahyang 2 rakaat dulu. Ya ke? Jangan main-main ni semua. Ilham dia tak sampai. Ilmu ni Allah punya kan. Jadi betul. Semua orang ada pengalaman. Saya je yang tak ada pengalaman buat AP ni. Lepas ni boleh lah bagi rasa. Masalah saya tunggu surat. Saya tunggu surat. Kadang-kadang tu benda tu ilham tu dia tak datang serta-merta. Dia kena minta dengan tuan. Kena tanya kawan. Dia kena tanya orang ni. Kena cari guru-guru yang boleh membimbing kita. Macam mana kita nak buat macam ni kan. Jadi kadang-kadang tu yang nampak. Itu pun salah satu juga kan. Punca lah tu pergi jalan sana, pergi cari orang, mencari ilham. Ya betul. Dan mencari panduan daripada orang. Betul. Nasib baik lah dekat dalam jabatan kita tak ada nama orang nama Ilham. Tak ada. Kalau tak memang kita mencari ilham lah. Cari ilham. Okay. So tadi kita dah cerita buat hati apa sudah sebagai penutup. Yang Ma'arif tadi. Amanat daripada Yang Ma'arif. Untuk warga jabatan dah lama tak dengar amanat sejak perhimpunan tu. Jadi kawan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT pagi ni. Dan dah lama saya tak sempat nak serta dengan tuan-tuan perempuan pada hari Jumaat. Ada je benda ni. Sepatutnya hari ni pun sebenarnya saya kena ke SUK. Tapi tangguhkan. Alhamdulillah. Nak menghadap audit kewangan kan. Yang hari tu punya audit ke? Audit daripada Datuk SUK. Laporan kan. So ada Datuk SR, Datuk Yang so semua tu kan. So tak apa, alhamdulillah hari ni Allah bagi saya ruang untuk bersama dengan tuan-tuan perempuan. Saya tadi kat dalam bilik saya tergelak-gelak dengar korang punya bahasa Jawa tu lain ni lah. Ya Allah, budak-budak dia pakai buta dah buat lawak pagi. Tapi at least itu satu-satu benda yang menceriakan kita. Saya jarang ketawa besar tadi. 2 kali saya ketawa besar dalam bilik tadi. Ni budak-budak je. Yang bahasa jauh-jauh tadi bahasa apa? Terjungkel itulah bahasa Peraknya kan. Ya Allah, budak-budak ni. Tapi itulah itu bahasa istimewa, bahasa kita kan. Melayu lain, Jawa lain. Macam kita ada sometimes macam jauh pun. Benda yang biasa satu perkataan tapi untuk mendescribekan satu suasana tu terjungkel lah apa kan bahasa tu kan. Jadi kita yang faham ni kita boleh ketawa kan. Membayangkan imajinasi. Saya kot imajinasi sikit. Jadi saya terbayang saya boleh gelak lah. Ni saya terbayang Taufik kan. Bayangkan kalau kita kan anak kita pun gini kan. Kita boleh bergelak kan. Jadi satu benda tu boleh menceriakan kita pagi-pagi kan. Tergali pada kita punya hari kerja kerjaan kita hari-hari. Dan kalau kita tension, cek ruang berhenti kejap. Kalau nak macam kata Tuan Moja dia tak ada ilham, berhenti kejap. Pusing-pusing cari alam, betul. Saya dulu pun kita fikir dah buntu kan. Nak macam mana ni? Tayang tak dapat, berehat kejap. Take time lah dalam setengah jam, tak salah. Tak salah untuk fikirkan tenang balik. Pusing kali kata dah sampai tahap buntu tu berhenti balik rehat. Tapi kalau dah sampai 2 jam, 3 jam dia rehat macam mana? Ubah kepada kerja lain dulu. Tinggalkan pada kita ada 3 kerja. Satu ni kita dah buntu, alih ke kerja kedua. Kerja lain. Kita ubah pusing-pusing. Kadang kita dah buntu, mana kadang kita Allah tak bagi ilham masa tu kan. Okey. Kerja macam saya suka juga tuan-tuan dan perempuan cakap pasal
perasaan, sangka baik. Kadang-kadang setengah orang macam saya, orang kata saya terlalu baik. Kau baik. Siapa pernah nampak pemarah? Tak pernah nampak yang Mari marah kot. Sorok. Jangan tunjuk. Tak pernah sipai-sipai. Saya like sikit. Jangan semua orang. Orang saya terlalu baik. Semalam pun dah terpadu kata, puan ni terlalu baik ni. Cuba keluar taring sikit. Saya kata saya tak reti. Saya tak reti nak marah orang. Ini memang karakter kan? Karakter. Saya tak reti marah orang. Saya tak reti nak marah tangking orang. Kalau saya marah, saya simpan. Sebab bagi saya ingat kata orang, kalau kita marah, diam. Sebab orang kata kita keluarkan kata-kata akan menyedihkan atau menyakitkan hati orang lain. Tapi betul. Orang tu akan ingat kita sampai bila. Contohnya macam satu kan. Tentu saya masa muda sikit lah. Cerita macam Baran juga kan. Dengan anak. Saya kita dengan anak. Mak dengan anak kan. Kata-kata kita marah anak tu. Sampai sekarang dia ingat tau. Walaupun dah 2-3 tahun dia ingat. Dia boleh pusing. Dapat anak dia kuat ingatan pula kan. Dia boleh ingat balik. Apa yang dikata-katakan mak kita ni kan. Mak dulu ni. So kita faham. Kata-kata tu susah. Orang kata macam umpama kita ketuk paku di kayu. Walaupun dicabut. Orang minta maaf. Still ada bekas. Ada parutnya. Sama macam tu. So tu sebab mungkin itulah sebab satu persentis saya, kedua saya tak reti marah. Dan saya tak nak menyakitkan hati orang. Nah, tu sekali boleh saya takkan nak marah orang. Nah, tapi saya cuba nak cara baik, tegur cara baik. Tapi kalau satu masa nanti kalau orang nampak saya marah, saya dah kemuncak kesabaran saya dah tu maksudnya. Lepas tu dah terlebih lah tu. Terlebih melampau dah. Melampau. Setakat saya cuma kadang muka saya berubah ataupun saya sampai senyap, jengging mata. Itu mungkin tahap sekarang lah. Tapi kalau sampai saya nak maki orang, saya tak sampai lagi. Jadi jangan sampai saya tahap tu InsyaAllah. Tapi tak pernah pun dalam hidup saya, InsyaAllah. Tak pernah. Dia kalau macam saya, kalau saya marah saya menangis. Nangis, kita tahan, kita pendam kan, kita tahan. Dia ada satu benda yang kita kena puji sebagai panduan kita jugalah. Sebab orang Islam ni dia kena banyak bersabar kan. Macam Nabi sendiri pun dia kata la taghdab, dia kata kan. Dia kata jangan marah. Sebab marah ni adalah benda api tu syaitan kan. Betul. Jadi macam mana kita nak tengok orang tu punya karakter? Dia kata kita kena tengok waktu dia sabar. Waktu bila dia sabar, iaitu pada ketika detik yang mana dia panggil kemarahan tu datang. Waktu tu tengok macam mana dia kawan. Dia bukannya bodoh kau. Astagfirullahalazim. Lain itu dah terlepas. Marah dulu baru cakap. Astagfirullah. Tapi masih lagi dalam kategori dia masih boleh menahan daripada perpanjangan lah. Tapi kalau macam yang Mari tadi dia kata dapat tu tahan. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Nampak tak? Yang paling muji tahu bila Puan? Yang paling muji tu bila kita drive ni. Itu kalau dapat betul-betul sabar tu, senyap, okey tu memang betul lah tu. Kan? Waktu kita drive tu memang paling muji. Sebab anak saya yang sulung Zishan kan, dia seorang yang kira pendiam, penyabar, lemah lembut, tapi dia bawa masuk kereta kan, dia jadi orang lain tau. Dia tak boleh jam, dia tak boleh macam mulut dia mula keluar. Dia tak macam tapi dia merungut ni kan. Jadi saya cuba tegur dia. Kamu ni lain. Kamu orang sabar tiba masuk kereta kamu jadi orang yang lain. Saya tegur dia. Dia tu lah mama ni. So that's me, kita dapat karakter orang. Kan jadi perubahan macam tu. Tapi macam kita kat dunia kerja ni, satu, first sabar dengan kawan-kawan kita sekitar dia. Kita lah. Kalau dia menyakitkan hati, sabar. Tak sabar juga, tegur dia cara baik. Okay. Kalau sangat-sangat menyakit hati, tak boleh pandang, cakap lah dengan penyelia. Wan, saya tak boleh kerja dengan dia ni. Asyik menyakitkan hati. Saya kalau datang, saya lemah, saya tak nak datang kerja sebabkan muka dia. Kalau semua orang sampai kata satu pejabat tu, ada 10 orang, 9 kata begitu, memang patut orang tu toksik dah kena dikeluarkan. Jadi saya tahu ada orang-orang begitu di jakis. Dah sampai kat saya. Tengah dimonitor kan? Tengah dimonitor. Saya tengah monitor. Tak ramai. Mungkin 2-3 orang je yang macam kawan-kawan dia tak ada kerja dah sebabkan dia seorang. Dan dia rasa dia bagus. Dan dia dan dia tak makan, dia tegur. Tak makan tegur. Dia anggap dia bagus. Hati tadi tu. Bila kita rasa kita bagus, susah nak terima nasihat orang. Betul. Dia kita ego, kita belagak, kita pandai. So kita akan menafikan orang yang tegur orang. Aku betul lah. Macam terasa lah. Macam terasa ciri pula. Sebab selalu betul kan? Macam kena lah. So ada 2-3 orang yang saya dah sampai kat saya. Saya kata tak apa, minta penyelia tegur dulu macam mana. Kalau tidak juga saya still toxic. Kawan masih menangis. Kawan saya menangis. Tak ada kerja dengan dia. So ini betul toxic. Saya kena keluarkan orang tu daripada. Kalau tak boleh jakis, saya keluar kepada jakis. Itu je sendiri buat. Tapi still kita manggil. Jadi tuan-tuan perempuan perhatikan ya. Kalau kawan-kawan sekeliling tu rasa macam terlalu toksik, beritahu penyelia akan cakap dengan saya. Jangan simpan. Jangan kerana orang tu tuan-tuan tak ada mood pergi kerja. Jangan macam tu. Okay. Kedua, tadi saya cakap pasal hati kan. Hati juga
ingat bila kita pula yang sangat bagus ni, bila kita sekali, sedetik kita merasakan kita ada lebih baik daripada orang lain, cukuplah itu. Betul. Untuk Allah akan tanya kita satu riak tu satu dah buat dosa dah sebenarnya. So bukan senang jaga hati kita sebenarnya. Betul. Jadi macam lagi kita yang post-post yang tinggi kita kata, tapi kita ni kena jaga lagi susah. Kita contoh kan, contoh aku dah ketua hakim dah. Dia siapa budak ni? Contoh nak jaga tu lagi susah. Betul. Bila satu hati kita terdetik sikit je, kita lebih baik daripada orang lain, habis amalan kita semua. Itu je Allah dah persoalkan, ya. Itu je lah untuk kata pagi Jumaat ni. InsyaAllah minggu depan ada perhimpunan bulanan kan. Minggu depan sebab kita tak jadi roster dah. So insyaAllah yang lebih formal, teguran yang ingatan yang lebih formal saya akan bagi pada minggu depan insyaAllah. Baik. So maknanya kata minggu depan kita jadi tetamu je lah. Tetamu lah. Jarang-jarang. Satu lagi kan, sebelum kita menutup lah, berkaitan dengan hati yang benda semua ni tadi, kan kita ada pengisian nilai sepunya apa benda semua tu. KTM. Ya betul betul saya lupa cakap tadi. Kita janganlah mengisi nilai sepunya tu disebabkan kita tak suka orang tu. Tu satu. Kok kalau tak kenal, tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Betul. Dia sebenarnya kita boleh ubah kan puan kan, sebab kita tak kenal benda sebagainya, kita boleh tanya petadbir. Betul. Kita tanya Hermes lah. Tapi Betul. kalau macam kita nak juga nilai, tanya-tanya riki-riki lah dulu siapa, tak Sungguh, siapa. Kalau betul. kita tak kenal, tanya dulu. Jangan main bantai je. Ya, Kau kalau betul. bagi full mark tak apa. Betul. Tapi kadang-kadang betul juga orang tu contoh kan. Ponteng sampai setahun tahun. Tapi penilaian semuanya tinggi. Dia macam mustahil pula kan. Betul lah. Betul juga. Macam hal yang tadi tu, senilai ni memang sekali kita kena buat. Pastikan tuan-tuan perempuan kenal orang itu. Kalau tak tahu macam mana kata tadi, tak kenal kita riki-riki lah macam nak orang ni kan. Kalau macam katakan kita tahu, kita tak pernah bertemu atau bekerja dengan dia. Tapi kita semua cerita benda yang sama. Tak ada orang kata kebaikan, keburukan, kekurangan dia. Okey, kita jangan letak tinggi markah sangat. So kadang-kadang kita nak menilai pun kena pada tempatnya. Tapi kalau kita betul-betul kenal orang tu, luar dalam kita tahu, okey kita boleh komen dengan sejujurnya. Jangan dengan niat tegur orang tu nak menjatuhkan dia. Ataupun nak bagi markah yang menjatuhkan orang tu. Dengan niat macam tu tak baik. Kena ikhlas betul-betul. So, ingat apa-apa yang korang buat, apa yang korang tulis tanda tu, Allah tanya nanti. Ya, betul. Sebab kita takut nanti menjadikan isu personal tu sebagai tak medan untuk menilai tu kan. Betul. Tu jadi kena hati-hati lah tuan-tuan. Sebab ingat je satu je, kita ni hamba Allah. Kita mati, setiap apa kita lakukan tu Allah akan tanya satu persatu di akhirat kelak. Ingatlah itu je. Dan kesalahan kita dengan manusia, Allah tak akan ampunkan. Dengan kita minta ampun dengan orang yang kita buat salah tu. Itu lagi susah. Jadi last lah. Itulah last. Last. Dia ada berkaitan dengan posting pagi tadi tak? Apa tu? Posting apa? Siapa post? Ni pagi tadi. Mana? Saya punya status pagi tadi. Oh, status. Kebetulan dia amal aku buka, kan. aku buka mana. Buka. Dia ada tengok. Ini kan. Apa tu? Wa fil akhbar. Inna dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Maksudnya dekat dunia ni, benda-benda yang kita buat, benda-benda yang halal tu semua akan dihisap. Kalau kita buat salah, benda tu semua hukuman. Nampak tak? Jadi lepas tu Macam mana? benda Yang yang halal ni benda akan yang halal, dihisap. maksudnya apa benda yang kita buat, benda yang halal ni semua akan dihisap. Maksudnya kita ambil harta yang halal apa semua kena hisap. Okey. Tapi apabila kita buat kejahatan, benda tu dia ada ukubah dia. Kalau yang Maksudnya- haramnya adalah azab. Azab. Jadi itulah yang ada kata tadi tu. Jadi dekat sini kena berhati-hatilah dalam kita melakukan sesuatu. Jadi dekat dunia ni kena ingatlah, sentiasa kena ingat. Benda yang halal ni ada dia punya Reward dia. dia punya reward dan juga ada hisap tu Hisap maksudnya. sebenarnya pengiraan dia. Hisap. Hisap dia pengiraan dia. Hisap tu pun azab juga sebenarnya kan. Yelah, betul. Tiba-tiba teringat satu lagi hadis. Allah dah tambah bila dah habis. Yang kazabta tu. Adik ingat? Macam pernah dengar. Minggu depan. Next. Nanti nanti lupa sekat sekarang je lah sikit. Allah, lu Sikit. panjang. 2 minit. Oh panjang. Oh, Okey. dia ada tiga orang. Dia kata aku ni syahid tapi gini ingat tak? Allah kata kazabta. Tipu. Kau tipu. Kau syahid ni sebenarnya nak gini. Aku tak ingat. Kalau dia ingat tu mungkin boleh share kat dalam. Mungkin dia hadis tu berkenaan dengan ada 3 karakter orang yang kita nampak dekat dunia ni Macam baik. memang confirm ahli syurga. Orang yang betul, mati betul. syahid. Manusia tengok Betul. Tapi bila depan Allah adidi orang tanya. Betul. Kan. Sebab tu ada ramai juga alim ulama yang akan masuk neraka nanti. Sebab dia ada satu kata yang macam dia macam rasa riak, bangga satu dengan ilmu dia dan dia berpura-pura untuk baik. Dan satu lagi ingat, okey last dia Taufik last. Sebab saya teringat. Kena buat podcast pun. Sebab ingat tuan-tuan perempuan satu je.
kalau kita ni kata keluarga, ingatlah, sebenarnya lelaki lah ya, saya tak nak kadang kita biar kita mengingatkan. Lelaki-lelaki sekarang tak kisahlah muda ke tua, ingat tanggungjawab tu bagi nafkah tu, buat betul-betul. Tak ada istilah Gen Z sekarang 50-50, 50-50, tak ada. Ingat, macam kata, siapa seorang influencer yang lelaki, siapa Makno, yes. Dia kata apa, prinsipnya semua lelaki nak kahwin basic kena lelaki yang tanggung semua. Ikut kemampuan dia. Nak hidup dengan dia kena ikut kemampuan dia. Macam betul dah tu, nafkah tu suami kena provide, tak ada 50-50. Sebab nafkah ni lah punca kenapa seorang lelaki tu kena masuk neraka. Saya bagi satu contoh ya. Seorang yang macam tadi katakan dia kena kat luar tu baik sangat dengan orang yang macam baik ahli syurga, tapi dia seorang narsistik. Dengan dia kedekut gila dengan bini, dengan anak-anak dia. Dia tak kejam dengan anak bini dia sampai bila dia mati, bini tak langsung tak menitis ke satu air mata, tak menangis langsung. Betapa dia rasa redha, macam lantak engkau nak mati-matilah. Macam dia doakan lantak engkau lah kan. Dia langsung tak menangis sebab apa? Azabnya hidup dengan lelaki macam tu. So sebalik juga sama dengan perempuan. Jadi perempuan yang baik jangan menyusahkan lelaki ataupun anak-anak. Terasa. So kedua-duanya saya cakap lah, ingatan untuk kita bersama-sama lah. Pasal perempuan je. Ingatan bersama-sama lah. Baik. Banyak benda dengan bini ni kan. Kalau bini redha tak apa. Redha tak tapi apa, dia pahala punya pada. general rule dia adalah suamilah yang menanggung. Ya, betul. Betul. Itu ingatan daripada kita semua sama-sama tu. Okey, Taufik dah. Jangan kau buka TV ni. Kesimpulan untuk Tuan Mujahid repak. Repak. Tips bagaimana kita nak menjaga hati supaya hati kita ni sentiasa baik, sentiasa tidak kotor, ataupun kalaupun dah ternoda, dah ada titik hitam, bagaimana kita nak menghilangkan titik hitam. So saya rasa kita tutup dengan satu hadis je. Sebab tadi dia kata, sebab tadi Taufik mulakan dengan cerita tu juga. Dia kata bila kita melakukan satu kesalahan, walaupun dosa kecil, memang dosa kecil lah, dosa besar memang tak boleh nak buat apa lah. Bila dosa kecil ni Allah akan hadirkan satu titik hitam, dan apabila titik hitam tu dah jadi banyak, maka dia akan seolah-olah macam cermin lah kan. Cermin tu dia dah hitam semua dan dia akan keras. Jadi hati tu akan jadi keras. Dan pada ketika itu maka semua benda tak masuk. Jadi hidayah Allah pun tak masuk. Dia sebab benda tu dah keras. Jadi macam mana kita nak menghilangkan titik hitam itu dengan kita beristighfar kembali kepada Allah lah. Itu hadis tu cakap gitulah. Itu satu. Tapi kita kena ingat jugalah, maksudnya kalau kita dah istighfar tu, kadang-kadang kalau dosa kecil ni memang kita tak boleh buat apa sebab kita ni al-khata'u wan nisyan kan. Maksudnya kita nama pun manusia. Manusia ni pelupa lah maksudnya kan. Anas memang pelupa. Jadi memang kadang-kadang kita memang sentiasa melakukan kesalahan, tapi jangan lupa sebab Allah tu rahmat dia besar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maksudnya rahmat Allah itu mengatasi segala-galanya. Betul. Jadi janganlah kita berputus asa. La tayasu min rauhillah, la tayasu min rahmatillah kan. Maksudnya jangan kita pernah berputus asa. Kita buat dosa, kita istighfar banyak-banyak. Lagi-lagilah contoh aku ni, kita yang dah masuk 40 ni kan. Aku dah 40 saya 50. Kita kena 40 50 lagi lah. Baru lepas. Puan dah dia akan rasa transisi tu. Jadi dekat sinilah kalau kita buat jahat, Allah akan bagi kafarah 40 waktu tu sebab mungkin kita nak menyucikan kita. Saya lagi setahun lebih ni. Risau. Dia dah lepas ya, di sana dia. Jadi senior sikit. Jadi kat situ lah. Jadi begitulah, kalau kafarah tu Allah datangkan dengan untuk menyucikan kita kan. Jadi bercerita balik pasal hati tu, kita kena sentiasa istighfar balik. Jadi bila kita istighfar barulah hati tu dia akan hilang balik titik hitam itu. Dan kalau kita buat balik, benda tu datang balik lah. Tapi jangan lupalah kita kena sentiasa beristighfar berdasarkan kepada hadis itu. Jadi itulah kot wrap up dengan hadis itu saja. Ya, betul. Itu mana kata sebagai kita bab hati, jaga hati, dan bagaimana salah satu tips untuk menjaga hati ataupun kalau dah hitam ataupun dah ada titik noda tu, Tuan Mujahid kata perbanyakkan istighfar apa semua dan sebagainya. InsyaAllah kita sama-sama jaga sama-sama jaga diri kita dan juga rakan-rakan kita. InsyaAllah kita sama-sama lah kan, kita dalam satu organisasi ni saling tegur-menegur. Jangan biarkan seorang-seorang apa dan sebagainya. Dan ini pun setiap minggu ni pun salah satu effort ataupun salah satu inisiatif jabatan. Sebenarnya teguran untuk diri sendiri lah. Betul sebenarnya. Bila kita cakap ni dia reflect kita. Of course, mesti. Betul. Kita cakap. Hidup ni kan macam layang-layang. Betul. Siapa yang tarik? Kita lah yang kena tarik balik. Maknanya macam ni kan. Program-program ni lah menarik kita balik. Bila kita dah terbang jauh, kita tarik perlahan-lahan balik. Maksudnya bini Marina yang Taufik yang tarik. Itulah pasal sepatu aku tanya siapa yang tarik. Boleh lah. Okay. Kita bagi. Okay. Alright, so hadis yang lain kita akan kupas pada sesi yang akan datang minggu